Wajah cleaner ni memang senang tau. Ni kita nak lap meja ke, cermin ke, pintu, sliding dan sebagainya boleh. Nampak kan? Tengok ni kalau masak ni, sambal nasi lemak tu dia. Macam tu sambal macam tu So jangan risau. Kita spray je macam ni. Ni kalau kita nak buka dulu pun boleh. Ni boleh basuh. Okay, so kita spray. Tak payah kita nak banyak kali buat aja, tak payah. Spray je macam tu. Okay, kan? Kalau contoh kita ni malas lah nak mengotorkan kain-kain kita, nak basuh banyak, nak rendam lagi, pakai je tisu, senang. Jom kita test. So kita lap. Bismillah. Tu dia. Nampak? Ni tu minyak-minyak tu selesai sekejap je. Tak payah kita nak basuh, lepas tu nak lap lagi, tak payah. Kan? Lap je. Serius ni tisu ni tak tahu. Lap je ni masuk ni. Terus kita buang terus. Betul bersih. Kalau kita nak buat betul ni. Tapi itu. Okey. Nampak? Sini kita buang dulu. Nanti kita pakai bersih. Bukan cuci. Okay. Bersihan yang pertama, kita bersih lagi sekali. Ni dah bersih ni, kat bawah ni je. Kita lap gitu. Okey. Nampak Boleh sangkut pula. Okey. Okey. Nampak. Tu, nampak kilat tu, set ada cermin lagi. Okey. Siapa-siapa yang nak menyenangkan kerja pembersihan tu, nampak berkilat kan? Boleh grab lah dekat beg guna Shekin.